Tapi komoditi kita tak nak pun sebenarnya kan. Tapi kita nak cash. So nampak macam orang kata game kat situ, tapi dia bukan game. Dia adalah satu helah yang Allah bagi ruang untuk kita cari elak daripada riba. Telah viral baru-baru ini kenyataan Ustaz Nodarus tentang jawapan beliau kepada soalan muridnya dalam kelas untuk membuat loan yang termurah, kadar interest yang termurah dengan bank konvensional, serta meninggalkan bahkan memboikot bank Islam. Sama-sama kita dengarkan potongan yang viral tersebut. Kita dah biasa dan itu juga sebab kita tak ada peluang lain nak semua ni, kan kena pergi ke konvensional. Cari mana yang paling murah? Cari mana yang paling murah? Dia punya faedah ada dulu. Cari bank-bank konvensional mana yang paling murah. Okay? Dan kita kena boycott bank-bank Islam. To me. Nodarus telah merespon kritikan daripada potongan tersebut dengan satu sesi khas pada 19 November untuk menjelaskan konteks dan maksud sebenar beliau daripada video pendek yang dipotong itu. Dalam sesi tersebut, Nodarus telah membawa satu potongan video daripada imam kepada segala imam dan mufti kepada segala mufti, iaitu Sahibus Samahah Syekhul Perlis Dr. Asri Zainal Abidin hafizahullahu ta'ala wa atala umrahu. Mari kita sama-sama dengarkan potongan dari Sahibus Samahah Mufti Perlis. Sekarang ni saya nak bawa kalam ataupun penyampaian daripada Sahibus Samahah Mufti Perlis. Okey, Sahibus Samahah Mufti Perlis dia bercakap berkenaan dengan perbankan Islam dan dia bahaskan isu helah ni. Ya, isu helah ni. Sebab ada yang kata, oh, Mufti Sahibus Samahah tak ada pun kritik bank Islam. Okey, secara directly mungkin tidak ada. Tapi dengar betul-betul apa yang Mufti Sahibus Samahah sebutkan. Okey, Dr. Asri Zainal Abidin sebutkan berkenaan dengan helah di dalam kontrak-kontrak ini. Boleh kerana innamal a'malu binniyat. Baru mai hadis ni. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang dapat berdasarkan apa yang dia niat. Dan ramai orang dia boleh buat layak buruk macam ni. Contoh, ni bank-bank ke apa dia buat layak buruk. Orang zaman dulu dia panggil bai'ul wafa dan macam-macam hukum. Contoh, satu orang tu tak ada duit, dia nak pinjam daripada satu orang RM1,000. Dia takut bagi hang pinjam 1,000, tapi hang kena bayar balik 1,200. Dia kata riba. Lepas kita fikir macam mana nak ikhtiar tak bagi jadi macam riba. Okey, dia ambil piring. Ambil piring ni, contohlah. Ambil piring ambil piring. Okey. Ni piring jenis mahal ni. Aku jual kat hang RM1,000, RM1,200 hutang. Dia pun beli RM1,000 dengan syarat hang kena jual balik kat aku dengan harga RM1,000. Faham tak? Jadi kawan ni pun beli benda ni RM1,200 hutang, kan? Dia beli. Jadi lepas pada ni dia jual balik lah. Aku jual balik, aku beli balik pinggan ni harga berapa? RM1,000. Dia pun bayar RM1,000. Saya yang ada duit, dia pun bayar RM1,000. Jadi hang hutang aku berapa? Lagi berapa? Lagi RM200. Pasal tadi hak awal hang beli RM1,200, aku beli balik ke hang RM1,000. Jadi nah RM1,000 hak nak pakai dah, tapi hang kena ingat hang hutang aku lagi RM200. Faham tak? Dia buat teknik macam-macam cara boleh, kan? Macam-macam cara boleh. Jadi dia bagi kita beli dulu. Okey, hang tak ada duit kan? Hang tak ada duit, nah hang beli yang ni, aku hutang. Ataupun hang beli yang ni kan dengan aku, ataupun dia pun beli hutang, dia ni patah balik bayar hak RM1,000 tu. Lepas pada tu dia kata hang hutang aku lagi RM200. Dari segi teknikal nampak macam jual beli, faham tak? Tapi dari segi dari segi teknikal nampak jual beli.
Sebab tu bila ada orang komen argue, ni jual beli, what's your problem? Kan? Apa masalah dia? Jual beli, untung, halal. Ulama kita tak selekeh itu. Fuqaha kita tidak selekeh itu. Okay? They know all these financial tricks yang kita tak tahu. So bila kita sampaikan ni, dengarlah betul-betul. Dengar dulu. Okay? Tujuan ialah untuk menghalalkan riba. Apa tujuan dia? Tujuannya adalah untuk menghalalkan riba. Let me ask you this question. Apa hukum menghalalkan sesuatu yang haram secara qat'i? Orang yang tak solat dengan orang yang menghalalkan tak solat, boleh tak solat? Mana satu lagi teruk? Saya tanya awak. Orang yang berzina dengan orang yang menghalalkan zina, mana satu lagi teruk? Ni saya bagi awak hint sikit-sikit supaya awak kekal dan dengar dulu, supaya awak faham position saya. So apa yang Dr. Mazhar sebut tadi, Sahibus Samahah kata tadi, akad seperti itu tujuan dia adalah apa? Untuk menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, untuk menghalalkan riba. Benda kecil ke benda besar, saya tanya? Menghalalkan riba, benda kecil ke benda besar? Orang yang buat rumah pelacuran tapi dia tidak halalkan pelacuran, adakah dia lebih teruk daripada orang yang mengamalkan riba kemudian menghalalkan riba? Siapa lagi teruk? Let me ask you this question. Okay, you fikir sendiri. Kita sambung. Kita balik, boleh ke tak? Innamal a'malu binniyat. Walaupun kalau tengok dia punya hujah, itu bukan riba. Riba 1,000 dapat balik 1,200. Ni dia beli kat aku 1,000. Dia beli kat aku 1,200. Dia barang aku, dia hutang. Lepas tu aku beli balik kat dia barang aku tadi, aku syaratkan dia kena jual dengan harga 1,000. Aku bagi balik duit 1,000 tu, hak aku beli dia balik pada dia. Tapi hak perjanjian awal tadi, dia telah beli aku, dia masih hutang aku lagi berapa? Lagi 200. Pasal awal dia beli daripada aku 1,200. Tekniknya nampak macam jual beli hutang, tapi hakikatnya dia mau pinggan tu ke dia mau duit tu? Dia nak pinggan ke duit? Tengok, soalan penting. Dia nak pinggan ke dia nak pinjam duit? Ini soalan dia. Dia nak pinjam ke ataupun dia nak beli piring tu? Please understand this. Fahamkan betul-betul, sahabat-sahabat. Okey, lepas tu siapa yang dah pernah pergi ambil kontrak dengan bank-bank Islam, pergi periksa balik awak ambil kontrak dengan mereka. Periksa balik kontrak-kontrak awak dengan mereka. Tawarruknya, murawahahnya, bayat bithaman ajilnya. Periksa balik. Orang yang pergi bank Islam ataupun bank Ainah ni untuk dapat tawarruk, dia datang nak beli kelapa sawit ke? Dia nak beli minyak sawit ke? Atau dia nak hutang? Take notice ya. Take notice. Dia nak duit. Ini riba. Tapi dia buat satu teknik supaya nampak hukum Tuhan ni boleh jadi. Jadi, apakah pendapat para penonton sekalian? Adakah produk perbankan Islam sebenarnya adalah satu teknik untuk menghalalkan riba? Adakah Dr. Mazhar berpendirian sama seperti Ustaz Nurdarus? Apa pendapat para penonton? Tapi komoditi kita tak nak pun sebenarnya kan. Tapi kita nak cash. So nampak macam orang kata game kat situ, tapi dia bukan game. Dia adalah satu helah yang Allah bagi ruang untuk kita cari elak daripada riba. Dia nak duit. Ini riba. Tapi dia buat satu teknik supaya nampak hukum Tuhan ni boleh jadi